Aduh, cakap pasal wrestler perempuan ni, aku teringat aku dulu-dululah zaman aku budak-budak, aku main PS1 kan. Bila kita sebelum start main tu, kan dia loading. Bila loading dia ada keluar gambar kan. Gambar wrestler lah kan. Asal wrestler perempuan ni lah, muncul je, mak aku lalu. Kan? Bila dia muncul je, mak aku lalu. Tapi bila Mankind ke, Undertaker punya gambar ke keluar, tak nak pula ada lalu kan. Siapa yang kena macam aku ni? Cuba komen saya kat ruangan komen ramai-ramai kan. Aku memang selalu macam tu. Asal perempuan seksi-seksi je plup keluar kan. Loading tengah loading tu kan. Mak aku lalu belakang. Tengok. Anak aku ni kan. Alright. So, wrestler perempuan yang mana aku cakap kan? Tu yang aku nak review dekat korang hari ni. Jom kita tengok. Okay, mainan yang aku nak review dengan korang ni, mainan perempuan yang aku cakap tu adalah itu tu. Tengok tu. Jom kita ambil. Right. Ini dia. Aku tunjuk dulu sini. World Wrestling Federation tau, WWF tau. Ni brand Jack Specific Debra. Tada, aku tutup sini. Seksa. Ya, inilah figure dia yang aku ada. Okay. So ni sebelah sini samalah kita tengok sebelah atas kotak dia. World Wrestling Federation, WWF. Okay, ni barcode dia dan inilah figure dia. Very nice. Nampak ni. 1 of 10,000. Includes attitude base. Memang nice. Jet specific ni ni. Exclusive collection. Collector figure. Exclusive collector figure. Okay. Ni. Alright. Debra. Nice. Aku tak nak keluarkan figure dia. Aku nak biarkan dia dalam kotak. So korang tengok je lah daripada sini Memang nice. Debra. So inilah wrestler perempuan yang aku cakap tu lah. Memang asal loading je gambar dia keluar ni. Gambar dia ni kan. Ini okey sikit ni. Gambar yang masa dekat PS1 tu. Kan. Alright. So kalau korang nak tengok figure lain dekat belakang-belakang tu, korang boleh request dekat ruangan komen. Jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.